Hai semua. Bersama dengan Yana hari ini di live. Okey, untuk topik yang Yana akan sampaikan adalah untuk topik his and hers wedding bands. Jadi pada anda yang mungkin pasangan di luar sana yang mencari cincin kahwin ataupun mencari cincin buat couple rings ke ataupun proposal ring ke, yes, di Habib ni kita ada banyak jenis pilihan untuk anda dapatkan. Dan sebenarnya kita ada dalam pelbagai mutu emas, okey, macam Yana ada ni. Dan mana yang akan tunjuk ni khasnya untuk anda. Okey, tapi sebelum tu nak kongsikan dulu kenapa anda kena berkunjung ke Habib hari ni, okey, ataupun pada weekend nanti, alright. So harga emas yang Habib tawarkan untuk anda, kita ada special promotion. Okey, dan sebenarnya macam yang nak pakai ni pun kita ada promotion sehingga RM50 off per gram. Wow, banyak sangat tu. So harga emas kan RM500 per gram sekarang kan. So kalau anda dapat RM50 off per gram tu, anda boleh dapat dengan tawaran RM450 segram untuk harga emas 916. Okey. So itu harga emas untuk selected items koleksi emas 916 lah. Dan mana yang nak pakai ni semua ada dalam the selected untuk RM50 off per gram tersebut. Okey. Okey, so itu untuk RM50 untuk potongan harga. Okey, dan hari ni juga kita ada special harga untuk anda dapatkan serendah RM161. Okey, bunga, rekaan bunga yang ni emas 999 yang untuk hari ini sahaja. So pada anda yang pagi tadi yang dah membeli, thank you so much yang dah datang, okey, untuk dapatkan the next collection, okey, untuk emas 99 ni. Dan anda juga boleh datang, okey, untuk dapatkan lagi koleksi yang lain, okey. Alright, jom kita mulakan terus. Kenapa yang nak bawa topik his and hers wedding band ni? Sebab ada orang ingat, oh dekat Habib tak ada lah cincin lelaki. Okay. Hai Salon, hai. Okay. Ya, dekat Habib ada cincin lelaki. Okay, kalau kata nak cari untuk diamonds ataupun nak cari untuk gemstone, ada. Dan kita boleh juga mix and match kan untuk yang perempuan sekali. Okay. Betul ke hari ni ada last RM18 sempena Hari Guru, Deksu? Oh, jangan lupa lah nak cerita. Tadi yang nak excited sangat RM50 off segram yang nak pakai selected item. Yes, kita juga ada untuk koleksi emas 916. Okay. RM18, betul. RM18 tu semualah. Yang selected tu RM50 off segram, Deksu. So harga emas RM50 segram tu RM450. Kalau RM18 tu untuk semua 916, jadi RM482 segram. Ke 487 segram. Okey. 487 segram. Betul Deksu. Okey. Alright. Okey, so tanpa buang masa, topik yang akan share kepada anda, his and hers, which is untuk lelaki dan perempuan. Buat anda yang mencari wedding bands ke, ataupun yang mencari untuk rekaan sedondon ke, okey, buat pasangan. Sebab kita tahu kan, yang cincin kahwin ni bukan sekadar perhiasan kan, macam it is a symbol lah untuk kasih sayang, untuk sebagai tanda penyatuan jiwa macam tu, okey. So biasanya cincin lelaki, okey, gayanya lebih maskulin lah, ada jalur lebar, okey, ada kemasan matte ataupun ada yang berstruktur ringkas, okey. Ikut terpulang anda, ada gaya minimalis, ada gaya klasik, menjadi pilihan anda lah. Kalau untuk yang perempuan pula, okey, kita ada juga dari mana koleksi wedding band untuk perempuan, okey. Lebih halus dan feminin lah. Tapi ada juga ikut cita rasa masing-masing. Dari segi warna emas tu nak warna apa. Okay. Lepas tu untuk nak berlian halus ke, nak berlian besar ke. Okay. Nak design dari segi, kita nak gandingkan untuk cincin pertunangan kan, engagement ring. So kita boleh buat matching lah. Okay, so antara yang lain pula kalau macam nak buat kahwin ni, ada orang suka nak ada personal touch. So kalau personal touch tu nak ada engrave kan. So tak semua cincin boleh engrave, tapi cincin lelaki kalau permukaannya rata macam ni, nak ada personal touch, yes, kita boleh engrave ya. Sekitar RM10 macam tu. And untuk perempuan bolehlah, kalau ada permukaan yang macam cincin belah rotan ni pun boleh engrave juga. Okay. Alamak, kalau dekat online pun dapat ke RM18 off tu Yana? Okey, iaitu anda boleh chat dengan tim kami. Dekat online kan ada button chat kan, boleh teruskan. Sepatutnya kita dah reflect harga yang sama. Tapi kita kena buat semakan, kena buat semakan double confirm, okey? Betul Ju. Less RM18 off segram tu untuk design lokal termasuk Oro Italia 916. Dapat juga, okey? Alright, so harga loket yang ini RM161. Inilah dia loketnya. Dah dapatkan ke belum?
Nampak tu? Boleh masuk dekat rantai leher, boleh masuk dekat rantai tangan. Yang ini kalau ikutkan tak sama tau design. Tak sama. Yang kita bawakan sebelum ni nampak macam sama kan tapi lain. Tidak. Ni close up lagi. Okey, Hamidah tanya berapa harga dinar. Okey, untuk satu dinar hari ni, emas 99.9, 4.25 gram. Okey, RM2,038. Siapa lagi yang cari dinar? Boleh datang dekat Habib, okey? Alright, so tadi untuk yang untuk his and hers ni anda boleh pilih. Okey, sebagai contoh kita ada yang ini cincin lelaki ada jalur, lepas tu ada kemasan matte finish. Yang ini harganya tadi sekitar RM399. Yang ni RM399. Okey, nampak tu. Simple macam ni. Okey, yang ni adalah daripada silver palladium. So lelaki perempuan boleh pakai, lelaki boleh pakai. Maksudnya perempuan pun suka juga yang design rugged macam ni lah. Okey. Okey, design yang perempuan kita ada half eternity. Ini memang lebih kepada klasik punya design. So nak pakai dengan apa-apa mesti boleh stacking. Design solitaire ke, design V ke, cantik untuk stacking. Okey. So this is kita panggil, kalau eternity dia penuh lah. Yang ni dia half sahaja. Okey, kalau design yang ni pula harganya adalah RM1,599. Cincin lelaki tu nak ukir nama boleh ke? Okey, boleh kalau permukaannya rata. So dalam kes ni boleh, nampak dia ada licin permukaannya, boleh engrave nama. Yang tak boleh tu kalau permukaan dia ada garisan ataupun lubang, tak boleh. Macam ni, yang ni ada garisan ni tak boleh engrave. Nampak dalam tu. Okey, so boleh Zati yang ni boleh engrave. Okey. Kalau ada garisan tu yang tak boleh. Alright. Diamond V-ring nak pair dengan solitaire. Ya, V-ring. So untuk V-ring, kita ada banyak jenis tau V-ring ni. Mana yang kita baru post dekat Reels tu. Okey, dia macam tajam sikit. Kita ada versi yang tak tajam sangat. Okey, tapi kalau nak yang tajam yang macam ni. Alright. So betul, V-ring cantik pakai dengan solitaire. Review bracelet kat tangan tu boleh Zakiah? Okey. Boleh. Ni contoh dulu, kejap lagi nak akan buat lebih details. Kalau ada solitaire. Solitaire tu terpulang. Design ni yang macam nak tunjuk ni dia macam adore style sikit. Ni solitaire boleh pakai dengan V-ring. Macam ni lah kalau untuk stacking. Okay. Okay. Alright, so kepada anda yang baru join live, alright. Macam tadi yang ada sebutkan, kita ada beberapa promotion dekat Habib. Jadi anda boleh datang. Okay, so kalau untuk koleksi terpilih emas 116 macam yang nak pakai ni. Okay, ada bangle, yang ni cincin. Okay, yang nak pakai ni rantai leher. Earring tak nampak pula ya? Earring. Okay, ini semua ada potongan RM50 off segram. So harga emas 450 segram. Okay, alright. So kalau tanya tadi nak review Yana punya bangle. Okay, Yana saja pakai love hari ni. Oh, hari ni juga Happy Teachers Day kepada semua yang bergelar guru di luar sana. Okay, kalau anda nak bagi lambang-lambang kasih sayang, nampak ni. Kita ada yang bentuk-bentuk love. Ya, 450 segram yang nak pakai ni. Ada kunci ke? Tak ada, ni design sahaja. Okay, so bangle yang nak pakai ni ada love. Okay, yang ini sekitar RM4,500 ya, berat 9.38 gram. Ada dua color. Okay, sebelah yang nak pakai ni Stella Bangle. Stella Bangle pun termasuk dalam kita punya promosi RM50 off segram. Yang ini dalam 25.63 gram. Harganya RM12,300. Okay, promo sampai bila? Itu yang tak tahu tu. Nismi itu yang tak tahu sampai bila promo sebab tak ada tarikh. So, sampai habis stok rasanya. Sampai habis stok. Okay. Okay, cincin yang love ni pula. Yang ni kan nampak? Dia pusing macam tu. Okay. Okay, alright. Nampak high polish dan juga diamond cut. Okay. Yang ini yang pakai adalah RM1,200, berat 2.5 gram. Okay, dan untuk yang belah rotan yang nak pakai, actually pun boleh pakai stacking. Yang ni pakai dengan belah rotan. Cantik juga. Okay, belah rotan yang nak pakai ni harganya RM2,000, 4.21 gram. Yes, yang ni comfort fit, padu, yang solid punya. Okay. Okay.
Yang V tajam berapa? Okey, V yang tajam berapa? Okey, ini dia V ring yang tajam. Okey, yang kita ada post juga dekat Reels tu. Anda boleh pilih 3 color. Ada color rose, ada color white, ada color yellow. Yang nak pakai ni color yellow. Harganya sama. Okey, RM1,299. Ini boleh carilah untuk pertunangan ke. Yang ni boleh pakai buat merisik ke. Lepas tu boleh cari cincin lelaki, boleh pairkan. Cincin lelaki ni RM499. Ada diamond asli. Ni semua diamond asli. Okay, alright. RM50 tu untuk collection apa? Okay, actually RM50 tu dia tak ada spesifik, tapi kami ada koleksi yang orang Italia 916 dan juga local punya ada design tu. Cumanya kalau anda walk in dekat Habib, kita ada satu kaunter khas. Selected punya. So, nak kata koleksi nama tu orang kata dekat setiap showroom lain-lain koleksinya. Boleh tak? Ada set ruby merah ada. Ada Lazati ada. Datang je dekat Habib nak dapatkan set. Tapi kalau boleh anda call dululah untuk bilik pameran mana yang anda pergi. Okey, cincin lelaki berapa? Ada banyak jenis. Macam tadi yang nak pakai ni RM499 tadi. Yang nak tunjuk yang ni. Ada matte finish. Okey, dia texture macam tu. So anda boleh pilih lah nak yang klasik ke ataupun nak jenis yang orang kata klasik timeless kan, ataupun nak modern minimalist, ada So kalau dekat sini, ni semua silver palladium. Maksudnya silver, bukan emas. Lelaki Muslim boleh pakai. Okay. Ada nampak sama tapi dia lain Yang ini RM599. Okay, kalau nak diamond lebih besar tapi design dia taklah terlalu lebar sangat, boleh ambil yang ini RM460 cincin lelaki. Okay. Sebab hari ni topik Yana His and Hers Wedding Band. Yana boleh tunjuk sikit je yang RM50. InsyaAllah ada lagi. Nanti ada RM50 Yana akan tunjuk lagi. Untuk diamond ring ada specialized juga ke untuk Hari Guru Yana? InsyaAllah kita ada selected item juga untuk diamonds. Untuk Kak Ju boleh jemput datang dekat bilik pameran Habib berdekatan, okey? Alah, dah show ke design RM50? Yang nak pakai ni dah tunjuk dah. Rantai leher. Earring yang macam hardware sikit style. Cincin. Ni sebenarnya belah rotan. Okey, pakai dengan love. Nak love punya design ni. Lepas tu nak pakai Stella bangle. Nak tunjuk sekarang ke RM50 off? Nak sekarang ke? Kena komen nak dululah. Okey, komen nak dulu siapa yang nak tengok sekarang tu. Ke nak tengok lagi yang cincin. Cincin pun lawa-lawa ni. Okey, ni semua antara kita layangkan dulu. Yang mana boleh jadi sebagai ring band lah untuk kahwin. Macam-macam jenis. Okey, ramai yang nak ya. Okey, boleh jom. Ni yang RM50 mana yang ramai-ramai tu share live ni. Okey. Sebab kita baru start RM50 off ni. RM50 off ni hari ni. So untuk tarikh sampai bila tak pasti. Tapi mungkin sehingga stok habis. Okey, yang nak cuba letak dulu. Ni yang RM50 off. Kena datang lah. Nak tengok sebab nak kahwin. Yeay, Noda Luna bila nak kahwin? Ni kalau nak kahwin ni darah manis lah ni. Tengah darah manis. Ni design apa? Lipan ya. Okay. Cincin budak-budak. Actually cincin budak-budak. Kami punya saiz paling kecil dalam 5, 6, 7. Saiz 8. Boleh dicari lah. Boleh dicari. Okay. Ni semua RM50 off ya. Yang cuba layangkan dulu. Tapi dekat kaunter. Macam yang nak katakan tadi, setiap showroom akan ada satu kaunter khas. Ada banyak lagi. Tak sempat nak tunjuk banyak. Tahun ni, semoga dipermudahkan untuk pengantin, bakal pengantin kita. Noda Luna. Oh, yang ada dekat Habib semua house. Tenang-tenang, boleh shopping hari ni. Siapa yang free boleh datang Habib. Okay, ni antara koleksi bracelet dengan bangle. Tapi tak cukup lah. Semua ada lagi. Betul pelbagai berat. Ini antaranya sahaja, tak semua yang nak tunjuk, okey? Okey. So ini yang RM50 off. So kita ada yang depan sekali ni 5.3 gram, harganya RM2,500.
Ni color rose dengan yellow. Kalau yang ni color white dengan yellow. Yang ni pula anggaran sekitar ni dalam 5 gram lebih. Okay, sekitar RM2,300. Ni beads ni cantik ni, macam 3D beads ni. Ni pun berat padu 8.29 gram. Best lah pakai kan. RM3,900. Lepas tu graphita, siapa masih lagi mencari graphita? Yang ni RM2,600, 5.59 gram. Betul, harga dah tolak. Kita dah tolak dah. Workmanship pun dah campur dah. Okey, patin harga emas dekat Habib. Koleksi terpilih RM50 off, 450 segram. Untuk semua collection 916 tolak RM18. 48 tolak 18, betul ke? 500 tolak 18, 487 487 segram. Okey. Kat mana lagi anda punya bilik pameran Habib berdekatan? Boleh berkunjung, okey? 482 segram kalau yang tolak RM18. Okey, lepas tu yang ni siapa yang nak padu-padu calipan ni dalam RM20,000. Berat pun 45 gram. Yang ni pun cantik juga ni, dua color. 11.93 gram, 5,600. Kita ada Stella lagi 8,200 dalam 17.72 gram. Yang high polish hujung, yang ni high polish hujung ni macam Luna. Yang ni 4,800, 10.04 gram. Yang ni kan Arena Ahmad, yang ni ada dua color. Satu yang full rose gold, yang ni full yellow gold. Okay. Alright. Itulah dia. Okey, kalau nak rantai leher pula, ini rantai leher yang RM50 off, 450 segram. Siap tulis lagi surat cinta dekat situ. You are always in my heart. Yang ni ada dua love, love, love. Yang ni 2,700, sekitar 5.73 gram. Okey, graphita kalau nak cari lagi kita ada yang rantai leher labuh. Boleh pakai dengan bracelet dekat sini. Rantai leher labuh. Yang ni cantik, ada tas macam beads 2 layer, lepas tu ada 3 color. Ini memang unik lah, semua 3 in 1 lah. Okay. Yang ini 25.78 gram, RM12,400. Trade-in ambil? Ya, kita ambil. Trade-in ambil. Trade-in anda boleh bawa barang tu dah rosak ke, dah putus ke kan. Kadang-kadang earring sebelah hilang. Nak buat apa lagi sebelah? Boleh dah trade-in. Okay. Rantai ni 916. Yang nak tunjuk ni semua emas 916. Okay. Nana. Betul. Yang nak pakai ni semua RM50 off. Yang nak tunjuk ni sekarang ni, sebab Rahmah yang tanya. Okay. Ni semua RM50 off. Okay. Cover bawah RM5,000 ada. Tapi untuk topik hari ni kalau sempat lah. Sebab yang memang khaskan topik untuk cincin hari ni. Okay. Tapi tak apa, kalau sempat untuk Sakura, kita akan reviewkan. Okay. Alright, diamond ring tadi, back to diamond ring untuk wedding band dah banyak jenis. Okay. Okay, actually tadi ada yang macam Kak Ju kot tanya dari segi harga yang special. Okay, yang ni semua kita dah bagi tolak harga yang special dah. Okay. Yang ini sama tapi color dia lain tau. RM2,488. Yang ini kita ada RM1,840. Yang ini adalah cincin bertatahkan berlian asli untuk anda padankan dengan design straight band ke. Okey, sebagai contoh. Trade-in hari ini 916 381 segram. Sebagai contoh anda ada yang ni ring band. Okey. Lepas tu anda boleh stacking kan, alright, dengan any design yang anda nak macam tu. Itu dia punya cara lah. Okey, tapi ada juga, kita faham, ada juga peminat emas 916. Okey, yang tadi dah tunjuk kalau diamond memang kami tak ada emas 916 kan. Okey, yang ini emas 916. Yang design ni. Okey, kalau emas 916, yang color putih yang macam design tu, itu bukan batu lah. Yang itu hanyalah diamond cut finishing sahaja.
Okey, ini semua hari ni. Okey, yang tadi dah habis dah promotion RM50 dah tunjuk. Yang ini adalah promotion potongan RM18 off segram. Jadi harga emas RM482 segram. Cincin Cecilia ada saiz paling kecil tak? Okey, sebenarnya Cecilia ni kami sedang tunggu stok actually. Stok yang akan datang insya-Allah lagi banyak. Okey, Alia. Saiz setakat ni yang kami jumpa paling kecil adalah saiz 11. Tapi itu pun dekat showroom mungkin ada yang tak ada. Alia pakai saiz berapa? Okey. So kepada anda yang nak trade-in hari ni boleh datang bawa barang. Emas 916 trade-in 381 segram. Kalau nak trade-in emas 999 415 segram. Okey, boleh trade-in Alright, okey, yang ini yang emas 916 untuk kahwin ataupun untuk nak buat sebagai cincin anniversary ke pun boleh juga. Saiz 9, alah comel je Alia. Saiz 9 hari tu tak salah Yana ada orang buat custom untuk Cecilia ni sebab tak sabar sangat. Okey, kena custom. Okey, bila stok baru untuk Cecilia insya-Allah lagi seminggu 2. Farah. Kalau nak kan Farah booking je dulu. Okey. 1 gram 999 berapa? Okey, hari ni kalau 999 537 segram. Okey. Okey, jom kita sebutkan antara koleksi cincin untuk emas 916. Ini pun boleh jadi macam ring band, wedding band, tapi ni bentuk buluh tau. Ni bentuk bambu, buluh. Cantik kan? Okey, yang ini RM722. Okey, 1.35 gram. Okey, dekat sini kalau anda nak nampak macam ala-ala pakai berlian, tapi ni bukan berlian lah. Macam yang nak katakan tadi, ini teknik diamond cut finishing sahaja. Okey, dengan emas 916. Okey. So yang ini adalah 2.48 gram, 1,200. Okey, yang bahagian tengah ni dia macam bezel setting. So dia macam secure terlebih. Yang ni 1,100, 2.13 gram. Yang ini pula 2.97 gram. Setting tinggi macam solitaire. 4 prong setting yang ni. Ni RM1,500. Buluh tu saiz berapa comel? Saiz 12. Siapa pakai saiz 12? Ni 2 colour sebenarnya tau. Colour putih dengan colour kuning sebenarnya ni. Buluh comel. Siapa-siapa cari kalau nak pakai kat pinky finger pun boleh. Sebab selesa pakai. Okey, ni kita ada pilihan belah rotan. Ni memang sesuai lah nak buat cincin kahwin, orang kata lambang cinta yang kekal. Siapa lagi yang nak kahwin? Tadi ada yang nak kahwin. Siapa lagi yang nak kahwin? Cucilah mata tengok koleksi dekat Habib. Oh, dekat sini tak ada Cecilia. Dekat Yana tak ada Cecilia. Ya, minta maaf ya Muna. Okey, alright, yang belah rotan ni kalau anda tengok, belah rotan yang ada dekat Habib semua adalah yang rekaan lain daripada yang lain. So anda boleh dapat yang moden, yang klasik. Yang ni yang tunjuk ni banyak yang moden lah. Ini bukan batu. Ini bukan batu ya, ini diamond cut ya. Tadi yang anda sebutkan harga. Harga daripada RM1,100 ke RM1,500. Yang dekat sini. Kalau belah rotan pula, harga dekat sini yang paling rendah ni ada RM920 yang ni. Okey. Yang ni RM920. Yang ini boleh pakai 2 cara tau. Sama ada nak pakai satu side ni ataupun anda pun boleh pusing pakai yang color yellow je. Okey. Ni RM920. Ada orang kan nak kuning kan. So anda boleh pakai this way. Kalau rasa-rasa nak pakai nampak modern, boleh pakai nak ala-ala nampak diamond. Ni. Kalau masuk Habib sejuk je hati. Mem datang, siapa nak menyejukkan diri. Okay. And then yang texture ni, okay, kita ada 1,800, 1,600, 1,700. Okay. Covering pun rasanya stok belum masuk lagi. Fajiha. Kalau ada pun dekat bilik pameran mungkin stok 1-2 macam tu, tak banyak. Okay. Alright, so kepada anda yang nak dapatkan barangan kemas, yes, sekarang waktu terbaik sebab sekarang Habib adakan promotion untuk anda. Okay, kita ada promosi dan untuk pilihan diamond ring yang anda boleh dapat lebih banyak lagi. Ni cantiknya solitaire ni. 0.5
5 carat diamond RM3,688. Okey, kalau nak tengok perbezaan tadi yang nak cerita, macam diamond dengan diamond cut. Okey, ini perbezaan yang ketara. Kalau anda pergi dekat Habib, okey, yang ni kita ada real diamonds. Kalau real diamond, kami tak buat dengan 916. Real diamond, kita hanya ikat dengan emas seperti 750, emas 375. Yang ini kalau anda nak 916, emas 916 ni kita hanya buat teknik diamond cut sahaja. Nananan hari ni segram 537. Okey lah tak? So ini antara perbezaan ketara. Kalau untuk anda nak dapatkan pilihan cincin berlian, berlian asli daripada yang ini kita ada RM1,000 ni. Okey, yang bestnya berlian ni ada halo setting diamond, bila pakai nampak penuh sebab diamond dekat sini, diamond dekat tepi. Tapi harga RM1,000. Sebab yang ni kita buat dengan emas 375. Okey. And then kita boleh bermain dengan warna lah. Yang ini emas putih, and then kita ada emas kuning. Okey, warna-warna emas ni yang penentu nilai dia bukan warna tau. Penentu nilai untuk kalau anda nak trade in ataupun jual adalah mutu emas tersebut. Emas tu emas berapa ketulinannya. Sebab kita ada emas 375. Itu yang kita akan bagi harga lah. Ni pun comel sangat nak buat untuk just untuk engagement. Ni pun lawa sangat. RM999. Dekat Habib terima tak trade in gold bar kepada emas physical? Yes, kami terima. Kalau anda ada gold bar, mungkin selama ni duk simpan gold bar tak boleh pakai. Ada masa nak pakai barangan kemas, yes. Daripada gold bar tu kita boleh tukar kepada barang kemas. So Siti Nur Saadah, kalau anda nak tukar gold bar, nak upgrade. Gold bar tu mungkin 1 gram, anda boleh upgrade gold bar tu ke 2.5 gram. Boleh juga. Hai, trade in 916 hari ni 381 segram. Saiz besar sama juga ke? Nur Deluna, kalau untuk diamond ni, saiz besar ni ada yang harga dia kita dah fix dah. Cuma kalau 916, kalau saiz tu besar, harga dia akan berbeza lah. Okay, kalau trade in 999 hari ni pula 415 segram. Okay. Alright, so kalau anda nak start mencari cincin, especially yang mungkin nak buat untuk hari bahagia, okay, yang nak suggestkan anda cari satu cincin yang untuk bila pakai tu boleh stacking lah, macam straight band, macam V-ring, kita ada yang design X macam ni. Okay, lepas tu kita ada design, kalau nak lebih menyerlah, anda boleh ambil juga design tu straight, tapi dia consider dekat sini kita gunakan diamond yang berlainan lah. Okay. Lepas tu kita ada pelbagai bentuk yang anda boleh dapatkan. Bentuknya untuk mendapatkan shape yang berbeza lah. Ada orang suka petak, ada orang suka bentuk bulat, ada orang suka bentuk oval. Yes, itu pun antara salah satu yang Habib sediakan juga kepada anda. Okay. Alright. Okay. So kalau dapatkan cincin, yang paling penting anda dapat dan untuk saiz yang tepat. Bila anda dapatkan saiz yang tepat, selesa untuk dipakai. Okay. Alright, Paxton, price 916 after discount. Okay, we have selected items for RM50 off per gram. Okay, you may get around RM450. And then we have for all Oro Italia 916 and also the local items, RM18 per gram. So you may enjoy at $482 per gram. Okay, that is the price for 916 gold. Okay, alright. So yang mana yang nak tunjukkan hari ni, tak sempat juga kita nak kongsikan lebih lagi untuk lelaki. Okay, yang ini mana yang ada natural stone ya, batu permata asli. Okay, anda boleh dapatkan kita ada blue sapphire, ada tanzanite, ada black onyx, ada hijau ni kita ada tourmaline, green tourmaline. Okay, so ada juga merah ruby. Ruby ya ni. Wow, okay. Cantik merah ruby, RM748. Cincin lelaki. Cover bangle also got the RM50. Cover bangle RM18. Minus 18. Okay. So if you visit your nearest Habib showroom, okay, yang mana
design-design RM50 tadi ada dekat setiap kaunter, special khas untuk anda dapatkan untuk harga yang kita berikan lah. Okay. Alright, so masa dah habis. Kepada anda yang nak tengok tadi diskaun RM50, boleh tengok balik replay live sebab yang nak pakai ni semua RM50 off pun sebenarnya. Okay. So kita pun dah kesutukan masa. Tapi insyaAllah 12.30 nanti kita akan live pula di Facebook. Okay. So sekian saja masa yang ada. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.